Sebab budak dah beza dengan mentaliti dulu dengan sekarang. Saya nak pengawalan secara total. Selagi mana ada seorang dua pun saya akan ni. Tapi tengoklah, kalau tengok teruk sangat biar ke dia kan. Kaedah dia efek kita punya flow pula. Kita tengoklah kan, selagi mana saya akan cuba dan 2 atau 3 kali. Kalau tak dapat tu biar ke dia. Sebab dia akan ganggu flow. Terlalu banyak dia akan ganggu flow. Pengalaman berceramah di SMPN macam mana? Mana? Di Sekolah Menengah Pakar Nas. Itu dahsyat. Ada maknanya itu adalah mungkin to the extreme. Ada ekstrim yang baik macam SBB. Ada audience kita ekstrim teruk, tapi average-nya mungkin kita ambil dalam masa 10 minit, biasanya kita dah boleh ambil inilah kan. Tapi dengan menggunakan teknik ni setakat ni kita dah sama-sama kita buat ni, kita buat kajian kan. Kita tengok macam mana perbagai, sebab saya pun banyaklah berapa ratus ribu buat sekolah ada saya dah turun kan. Cuma SMPN dia lah kan. Macam STF ni kita dah tengok STF contoh STF dia berbeza dulu dengan sekarang. Dulu sejak dikenalkan kaedah apa nama TP apa ni PPD yang guna TP kan. PPD lah PPD. Dia dah berbeza tu. Sebab ini bukan saya cakap, cikgu yang cakap. Sebab budak dah beza dengan mentaliti dulu dengan sekarang. Sebab sekarang dah campur dah. Bila dulu memang guna sistem ranking kan, ranking masuk tu dia ditapis. Sekarang ni dia tapis juga, tapi tapis tu TP tu tak tepat. Dia gini, dia ada ruang untuk pelajar-pelajar di luar bandar. Zaman anak saya semua straight A kan, sehingga kan ada juga budak-budak yang second intake, third intake dapat 4